Yang paling penting dalam roti john lah ini. Paling penting. Ada yang tanya, bang macam mana nak buat roti john sedap? Bang, saya dalam kesempitan hidup, saya nak buat niaga burger, saya nak jual roti john. Bang, saya nak belajar macam mana nak buat roti john. Okey, macam rempah john ni senang je. Dia macam mana mak kita buat rendang. Macam mana mak kita buat rendang, macam mana nenek kita, wan kita buat rendang. Itulah bahan dia yang kita pakai kat sini. Cuma jangan letak santan, jangan letak daun limau purut. Topik bawa daging. Saya bau pun tak tahan tau. Masya Allah. Macam ala ke kebab tapi tak sampai. Dia macam ala ke sate tapi tak. Ya Allah, sedap nipik bau dia. Tapi kalau yang macam ni, kalau korang makan john kan, kalau ada nampak macam, sorry okey. Ni dia bukan rambut ke apa tau, bukan janggut ke apa tau, bukan. Ini serai. Kalau nampak dalam john tu, itu ada serai. Kadang-kadang blendnya sekejap. Kalau blend lama dia hancur lah. Tapi kadang-kadang blendnya sekejap dah boleh. Rendang dia sama, resepi dia sama. Dia ada serai, dia ada halia, dia ada lengkuas, dia ada bawang putih. Dia bahan-bahan yang sama tu yang kita pakai untuk rempah john. Cuma mungkin kena letak serbuk kari lebih sikit ke, serbuk jintan lebih sikit ke. Korang adjust lah sendiri ikut cita rasa korang. Dia buat dia senang je. Saya dah bagi tahu roti, saya dah bagi tahu cili, saya dah bagi tahu mayo apa yang sedap. Saya dah tak bagi tahu macam mana nak buat rempah yang sedap kan. Okey, rempah ni pun daripada mak saya jugalah yang dia bagi tahu. Tapi saya yang olah sendiri.